Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya mengucapkan Tuan Pengurusi Surau serta barisan arisan kuasanya, para imam dan pegawai-pegawainya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizin limpah inayahnya kita berada di Surau Darussalam, sama-sama kita menunaikan fardu solat maghrib secara berjemaah, dan sementara kan mendudukan waktu isyak, kita ambillah sedikit pengisian tentang adab-adab membaca Al-Quran yang disusun oleh ulama besar, itu Imam Nawawi. Dan mudah-mudahan kita akan dapat menimba ilmu sedikit sebanyak untuk kebaikan kita bersama di dunia dan akhirat. Jadi kita kalau menuntut ilmu itu, kita dapat pahala. Setiap yang duduk dalam majlis ilmu akan dianugerahkan Allah ketenangan, dan para malaikat mendoakan kita untuk sama-sama masuk ke syurga insya-Allah. Jadi pada malam ni kita sambung lagi pada pasal sunat mencari guru baca Quran yang baik dan seterusnya, kaedah-kaedahnya. Bagaimana kita bincang terdahulu bahawa nak belajar Quran mestilah berguru, dan guru itu mestilah guru yang muktabar, yang ada ilmu Al-Quran sedikit sebanyak. Jadi kalau kita belajar ilmu Quran itu bukan saja membaca Al-Quran, tetapi lebih daripada itu. Kita mengambil pengisian dan pengajaran Al-Quran yang kita pelajari itu dalam menjaga kehidupan dan agama kita. Kalau kita baca saja tidak cukup untuk kita jadikan sebagai ilmu, tetapi baca dan mengambil pengisian. Dan bukan itu saja, kerana dalam ilmu Al-Quran itu ada kaedah-kaedahnya tentu yang menjadikan hukum-hukum yang kita ambil daripada ayat Quran sebagai nas yang sah. Dan Al-Quran diceritakan sebagai pokok. Ada yang ceritanya secara menyeluruh dan ada yang tidak menyeluruh. Maka ini akan ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Al-Quran tu ringkas saja. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu saja. Jadi aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Bagaimana kita nak dirikan salat tidak dijelaskan secara menyeluruh dalam Al-Quran. Begitu juga zakat tidak menyeluruh dalam Al-Quran. Maka kita kena balik kepada hadis-hadis Nabi SAW. Itu rukun sembahyang dia, syarat wajib dia, syarat sah dia, rukun dan wajib dan sebagainya, itu dijelaskan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah ulama telah menterjemahkan hadis-hadis ini, telah membukukan kitab-kitab Al-Quran dan juga apa juga tentang fiqh dan sebagainya setelah diterjemahkan dari hadis-hadis Rasulullah. Alhamdulillah. Ini buku fiqh dah ada, buku tasawuf ada, buku tauhid ada, dan fiqh cabang-cabangannya pun ada juga, ya. Perundangannya, munakahatnya, dan syariah dan sebagainya. Baik, alhamdulillah. Jadi pada sesi yang lepas kita bintang mengenai cari guru. Jadi cari guru ini, carilah orang yang mahir tentang, kalau kita nak baca Quran, carilah orang yang mahir tentang pembacaan Al-Quran. Kalau kita nak memahami Al-Quran, carilah orang yang mahir tentang tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan dapat ilmunya, ya. Jadi dalam sesi yang lepas kita bincang bahawa cari guru itu
dan ada pasal-pasal yang disebutkan oleh penulis ini berkenaan dengan guru. Untuk membaca Al-Quran, ada masanya kita ni baca mengikut muka surat. Maksudnya kita baca muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3 dan sebagainya. Tetapi ceritanya tidak mengikut muka surat. Kadang-kadang satu cerita pendek aja, setengah muka surat atau 2-3 ayat, disambung dengan cerita-cerita yang lain. Dan juga dalam muka surat, di awal muka surat tidak bermakna ia awal cerita. Akhir muka surat juga bukan bermakna akhir cerita. Kadang-kadang akhir ayat atau akhir baris pada muka surat tersebut adalah permulaan cerita. Dan awal muka surat kadang-kadang akhir cerita. Jadi kini kaedah sini dia katakan nak membaca Al-Quran maka pastikan cerita-cerita itu bersambung, ataupun cerita itu jangan diakhirkan dengan tengah cerita ataupun awal cerita. Itu yang dikatakan apa yang baca mulai dari tengah surat atau berhenti di tempat yang bukan akhirnya agar memulai permulaan kalam yang saling berkaitan dengan satu masa yang lain. Ini maknanya begitulah, ya. Jadi kita tak kira siapa pun termasuk diri saya, dia kita nak baca Al-Quran dalam solat ke dan sebagainya, kita ambil cerita, satu cerita atau setengah cerita. Jangan ambil akhir cerita pada awal ayat. Begitulah yang ditulis oleh imam-imam di sini. Jadi ditulis dalam buku ini banyak beberapa ayat yang mungkin di tengah-tengah cerita ataupun di akhir cerita. Jadi kita kena tengoklah, pastikan ayat-ayat itu memenuhi cerita di awal ataupun di pertengahan cerita. Gitulah maksudnya, ya. Ulama membaca sebuah surat yang pendek secara lengkap. Ini pendapat ulama, ya. Membaca sebuah surah yang pendek secara lengkap itu lebih baik daripada membaca sebahagian surah panjang seperti surah pendek. Kerana kadang-kadang sebagian orang itu tidak mengetahui hubungannya dalam keadaan sebagian keadaan. Ya, benar, betul, ya. Kalau kita baca surah Al-Baqarah tu, Masya Allah, ya, berapa punya cerita dalam tu ada, ya. Cerita Nabi Adam sendiri pun alhamdulillah dia berhenti daripada awal muka surat, tapi akhirnya bukan akhir muka surat, ya, di awal muka surat yang lain. Gitu ceritanya. Maknanya kalau kita nak ambil cerita berkenaan Nabi Adam dengan para malaikatnya yang setan iblisnya tidak sujud, maka kita ambil daripada awal muka surat itu dan disambung kepada muka sebelahnya, lebih kurang 2 ayat selepasnya. Jadi itu maksudnya begitu. Kalau kita nak ambil cerita begitu. Jadi nak fahamkan tu macam mana? Kita tengoklah dalam tafsir-tafsir Al-Quran di mana dia mula cerita dan akhir cerita, ataupun mana nak ambil awal cerita dan sekiranya kita ambil 2 surah yang berbeza pun macam tu, cerita, awal cerita, akhir cerita, dan surah yang lain pun awal cerita dan akhir cerita. Begitu maksudnya, ya. Ini adalah kata orang tata cara yang dianjurkan oleh ulama terdahulu, ya. Itu lebih kurang macam itu berkenaan dengan susunan ayat yang kita perlu baca pada setiap kita membaca Al-Quran. Tetapi kita ni belajar Al-Quran tidak apalah, kita belajar ikut kemampuan kita. Tapi kalau kita nak baca secara bersendirian, maka kita berhentilah pada penghujung surah ataupun penghujung cerita. Itu baik, lebih baik, ya. Ini tentang makruh membaca Al-Quran. Ya, bukannya maknanya baca Quran tu di mana-mana boleh. Ada masanya disunatkan, ada masanya harus, ada masanya makruh. Okey. Dikata kat sini bahawa pembacaan Al-Quran disunatkan secara mutlak, ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu dilarang oleh syarak. Penulis menyebutkan sebagian yang saya ingat secara ringkas tanpa menyebut dalilnya kerana cukup masyhur. Makruh membaca Al-Quran dalam keadaan kita rukuk. Kita rukuk, dah habis subhanallah azim hamdih 3 kali, kita sambung dengan ayat Quran
tak kira lah ayat apa, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, maka keadaan itu adalah makruh dalam keadaan menunaikan solat, ya, dalam rukuk, ya. Sujud dan juga duduk tasyahud atau tahiyat, kita panggil tahiyat, serta keadaan-keadaan solat yang lainnya, kecuali dikatakan semasa berdiri, iaitu ketika mana kita baca Fatihah dan diikuti oleh ayat Al-Quran ataupun surah Al-Quran yang pendek. Dan keadaan-keadaan yang lain tidak digalakkan, maka itu adalah makruh membacanya. Kalau makruh ni maknanya tak dapat pahala lah. Ya. Sunat buat dapat pahala, tinggal pun tak dapat apa. Kalau makruh tinggal dapat pahala, dibuat tak dapat apa. Ya, macam tu, ya. Makruh membaca dalam keadaan duduk di tempat buang hajat. Ini ialah, ya, kadang-kadang di tempat hajat tu ada tempat relax-relax kat situ, maka makruh juga membaca kawasan dalam keadaan membuang air ataupun tandas dan sebagainya, maka tidak digalakkan di kawasan dekat-dekat itu, maka dilarang untuk membaca Al-Quran. Juga dihukum makruh membacanya bila menemui kesulitan. Ya, kesulitan ni antara faktanya ialah mungkin kita payah nak membaca Al-Quran tapi kita bersendirian, ya, ataupun dalam keadaan kita sendiri dalam keletihan dan sebagainya, maka itu adalah makruh. Jadi kita baca dalam keadaan yang bersih, tenang dan sebagainya, baca secara tertil, penuh, beradab, insya-Allah, maka bacaan Al-Quran itu pahalanya besar, ya. Dengan syarat kita baca mengikuti peraturan adab-adab membaca Al-Quran. Ya, kalau kata Nabi bersabda, man qara'a harfan bi kitabillah falahul hasanah, al hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun. Jadi wa mimun harfun. Barang siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, baginya satu kebajikan. Dan setiap kebajikan itu digandakan dengan 10 darjah. Dan Nabi berkata, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kita baca secara peringkasnya, baca alif lam mim dengan sempurna, dengan hukum mat dia, dah belajar dah hukum mat, maka dapat 30 ganjaran. Itu hak Allah nak bagi macam mana, nak bagi pahala ke, nak bagi kemudahan ke, itu hak Allah, ya. Jadi itu yang penting, bacalah dengan Al-Quran itu dengan betul. Itu, ya. Biar baca sedikit tapi betul, pahalanya banyak, daripada kalau kita baca banyak salah, lagi banyak dosa, ya. Walaupun hadis tu, ada setengah mengatakan hadis tu hadis dhaif, ada yang mengatakan bukan hadis sebagainya, ada yang mengatakan baca rabba qari'il qur'ana fal qur'anu yal'anu, ya. Jadi ramainya para membaca Quran dan Al-Quran itu melaknat dia balik. Itu dia. Jadi kita tak naklah tergolong daripada yang macam tu. Bagaimana Quran melaknat batik gitu? Ini yang dipersoalkan. Maknanya kita dapat dosa. Ya. Jadi bacalah Quran dengan cara yang baik dan sempurna. Ya, okey. Begitu juga dalam keadaan khutbah. Khutbah, kita membaca khutbah. Khatib sedang membaca khutbah di atas mimbar. Dia baca Quran. Baca tak kira surah apa ke, surah Ikhlas ke, surah Yasin ke, surah Talamuk ke, maka itu adalah makruh. Sebab mendengar khutbah itu adalah wajib. Ya, jadi maknanya hatta kita main telefon bimbit pun dikira tidak dapat pahala. Maka bila baca khutbah, walaupun kataan tu asalnya barang bila apa khatib sedang berkhutbah, maka dah kamu berdiam tanpa suara, hatta mengatakan diam sekalipun dilarang. Itu hadisnya. Jadi berkenaan dengan itu, maka
Kita bila khatib sedang baca khutbah, dengarlah dengan baik-baik, ambillah iktibarnya. Jangan main handphone, WhatsApp dan sebagainya. Itu dilarang sama sekali. Sama juga, jadi kosong pahalanya, penat aja tunggu-tunggu. Okey, dia dapat lagi. Baik, kita dengar khutbah ya. Diriwayatkan dari Tawus mengenai hukum kemakruhannya, dan Ibrahim berpendapat tidak adanya kemakruhan. Sebagian mengatakan tidak ada kemakruhan. Tapi kita pegang, iaitu bila khatib baca khutbah, maka adalah kita diam. Ya. Tidak dimakruhkan baca Quran di waktu tawaf. Tawaf, tak ada masalah. Tawaf itu satu daripada rukun haji ke rukun umrah ke. Ya. Kita pergi ke Mekah, kalau kita pergi ke Mekah, kita kena laksanakan rukun-rukun tertentu untuk menyempurnakan umrah dan untuk menyempurnakan haji. Ya, antaranya ialah apabila sampai saja ke Mekah untuk menunaikan umrah, kita pergilah tawaf bagi selamat datang dan sebagainya. Dan kita berbuat umrah, maka kita akan pergi ke miqatnya, di mana miqatnya Jaranah ke, Tanaim ke dan sebagainya. Maka bila kita balik ke Masjidil Haram, kita melakukan umrah sebanyak 7 kali pusingan. Kita nak ingat 7 kali pusingan itu macam mana? Ada macam-macam lah. Antaranya itulah membaca Al-Quran. Kita ambil 7 surah yang pendek, ya. Kita qul huwallahu ahad sampai qul huwallahu ahad, daripada qul ya kafirun ke sampai 7 ayat tu. Maka raun pertama kita baca surah tu, raun kedua baca surah ni. Itu tak apa. Jadi sampai kepada qul huwallahu ahad kita dah 7 raun. Itu lebih kurang macam itulah, ya. Jadi kita ulang satu raun tu, baca qul ya kafirun, qul ya kafirun, qul ya kafirun, sampailah pada yang terakhir ni, ya. Maka itu dibolehkan. Walaupun ada tawaf itu merupakan rukun umrah dan rukun haji. Begitu dengan sa'i juga. Bila sa'i kita antara Safa dengan Marwah, maka tidak dimakruhkan membaca Al-Quran. Ya. Daripada kita bersembang, dulu masa awal-awal dulu boleh selfie kat khutbah dekat Kaabah. Sekarang dilarang sama sekali, ya. Nak bawa handphone tak boleh lah, ya. Jadi ketat sikit lah. Maka bacalah Al-Quran, itu lebih baik, ya. Kita ambil, itulah di antara pendapat ulama berkenaan dengan makruh membaca Quran pada situasi tertentu. Jadi kita buat secara ringkas sebab buku ni panjang ceritanya dan bahasanya agak payah sikit sebab ini bahasa terjemahan daripada buku bahasa Arabnya, At-Tibyan fi Hamadil Quran, ya. Jadi terjemahkan, ada yang bahasanya kita tak faham, tapi kita ambil daripada isi kandungannya. Jadi kita ambil secara ringkas yang pokok-pokok yang ditulis oleh ulama ini, ya. Kita ambil secara ringkas sebab buku ni panjang, ya. Kemudian kita masuk dalam bahagian pasal-pasal berkenaan bid'ah tercela dalam bacaan Al-Quran. Kita bid'ah ni, apa makna bid'ah ni? Bid'ah ni benda-benda ciptaan. Ciptaan itu namanya bid'ah. Ciptaan-ciptaan yang baru dalam apa juga ibadat. Baru ni kita digemparkan dengan apa ni? Imam Mekah Abdul Rahman Sudais mengatakan bahawa Maulid Rasul ini ada satu bid'ah yang besar. Kita buat perarakan, kita buat ada sambutan dan semua itu, ada satu bid'ah yang besar. Itu dikatakan bahawa zaman Nabi, zaman tidak ada benda-benda ini, maka itu kan bid'ah. Mana benda-benda ciptaan, bid'ah, ya. Itu satu, memanglah orang bantai dia, ada yang sokong dia, ada yang bantai, macam-macam lah. Jadi kita sebagai di Malaysia ni kita berpandukan kepada mufti-mufti kita lah. Jadi mudah-mudahan kita, apa yang kita lakukan ni, perkara kita meraihkan Rasulullah SAW, menghormati dia,
meraihkan dia, baca selawat dan baca apa juga, bagi tazkirah pada Munir Rasul, itu tidak ada masalah pun, ya. Benda-benda yang bertentangan itu ialah bidah, tak apa. Ya, mudah-mudahan kita tergolong kepada yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia kata ke sini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ini kuat ni. Siapa ni? Yang mengimami orang banyak dalam solat tarawih ketika membaca surah Al-An'am rakaat terakhir pada malam ketujuh. Ini pahaman, ya. Dulu kita pun di Malaysia pun ada, ya, mengatakan kelebihan solat tarawih pada setiap malam dibaca oleh Bilal. Malam pertama kelebihannya begini. Tapi hadis ini tidak ada. Malam kedua macam ni. Itu adalah satu benda yang bedah betul. Maka sembahyang tarawih ini sembahyang aja. Ya, ada yang buat 8, ada yang buat 20, ada para sahabat ada yang buat 36 rakaat. Jadi Nabi buat 8 ditakuti menjadi wajib kepada umatnya. Lepas tu dia balik, dia sambung lagi. Gitu cerita. Kalau kita baca ceritanya, Nabi buat sembahyang itu melebihi apa yang kita buat. Cuma dia tidak dipaparkan di jemaah. Ditakuti sembahyang tarawih itu menjadi wajib kepada umatnya. Maka Nabi takut. Maka sebab itu yang kita buat ni di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia buat 20 rakaat. Antara yang menjadikan rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Ini pun satu yang tidak digalakkan lah, ya. Maknanya rakaat yang pertama itu panjang daripada rakaat yang kedua. Kalau kita baca rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua kita baca Qul huwallahu ahad, okey lah. Maknanya itu rakaat pertama lebih panjang. Tapi kalau rakaat pertama kita baca inna a'tainakal kautsar, baca yang kedua Qul ya kafirun. Mana itu Qul ya kafirun itu lebih panjang daripada inna a'taina. Inna a'taina rakaat pertama, Qul ya kafirun rakaat yang kedua. Itu yang tidak digalakkan daripada pendapat ulama ini. Dan satu lagi pula, ada satu di Malaysia ni, dia bila hari Jumaat imam baca surah Sajadah. Betul kan? Di Malaysia sembahyang hari Jumaat, majoritinya hari Jumaat sembahyang surah Sajadah. Ya. Di Mekah ada yang tak buat. Tidak. Sebab apa? Seperti dia masa saya pergilah, yang terkini saya tak tahulah. Sebab apa? Bila saja sembahyang sajadah surah Sajadah itu imam Allahu Akbar sujud, makmum rukuk. Dalam kalangan makmum itu tidak ada yang tahu bahawa itu adalah kena sujud. Mungkin di negeri-negeri mereka tidak ada buat sajadah. Jadi itu untuk mengelirukan itu, maka di Mekah masa ketika itu tidak ada buat sajadah, sujud sajadah. Di Nabawi yes ada. Jadi itulah berlakunya. Jadi kat Malaysia lain pula. Kan? Pak Imam hari itu tak baca surah Sajadah. Dia baca Wadduha. Dia pun habis je dia Allah Akbar. Makmum pula sujud. Dia balik pula. Ini masalah betul ni. Jadi benda-benda ginilah ya yang kita nak elakkan supaya ada kesepakatan antara imam dan makmum, ya. Kalau kita dah biasa surau ni, biasa buat sajadah, satu hari tu dia tak nak baca sajadah, bagi tahulah, lebih selamat. Pasal di sini tak pernah, di sini kecil, ya. Kat masjid tu besar, ya. Masjid tu pernah berlaku, ya. Pak Imam lupa hari tu hari Jumaat, dia pun baca sabih ismail bil'ala, habis dia pun Allah Akbar, dia rukuk, yang belakang sujud.
punya taksub dia ada. Itulah dia jadinya, itulah satu ini ya. Jadi surah ni macam itulah, kalau subuh tu lambat, bacalah surah pendek pun tak apa kan. Bukannya wajib ya, sunnah aja ya, gitulah ya. Dan di sini juga ada mengatakan bahawa bid'ah juga, iaitu apabila membaca surah yang ada ayat sajadah di waktu solat, maka diikut pendapat ini tidak digalakkan sujud sajadah ketika solat. Dan kita baca surah Alaq, wasjud waqtarib, Allahu Akbar, sujud. Maka mendapat kat sini kata tidak digalakkan sama sekali untuk membaca sajadah pada surah-surah yang lain hari Jumaat kecuali Alif Lam Mim sajadah. Itu ya pendapat itu. Jadi mudah-mudahan kita macam itulah. Sebab berlaku juga, pernah berlaku di masjid. Satu hari tu imam tak datang. Jadi imam ni ada orang luar lah. Dia bukan orang luar lah, orang yang bukan imam kat situ. Dia baca ni lah surah Alaq ni, wasjud waqtarib. Dia pun sujud ke bawah. Okey, semua ikut sujud. Okey lagi lah tu. Dia bangkit daripada sujud tu, Allahu Akbar. Yes, dia sambung lagi surah lain pula. Demam tu kan. Jadi itu mengelirukan. Jadi habis sembahyang tu masing-masing pening pada. Ada yang sembahyang semula, ada yang terus balik. Allahu Akbar. Jadi itulah. Jadi kalau kita tak faham macam itu, janganlah buat yang biasa saja, tak ada masalah ya. Kita mengelirukan orang pun kita menjadi keliru juga. Itu jadi masalah ni ya. Dia baca balik, Fatihah balik. Itu dia. Itu berkenaan dengan bid'ah yang ditulis oleh penulis ini, berkenaan bid'ah dalam bacaan Al-Quran. Pasal masalah aneh yang perlu diketahui. Ini Quran aneh ni ya. Mana kita ni ulama terdahulu ni daripada zaman dulu sudah ada benda-benda yang sedemikian berlaku. Jadi sampai sekarang pun sama juga. Jadi ada berlaku ya. Antaranya dikata apabila membaca surah lalu angin mengganggunya, maka hendaklah ia menghentikan bacaannya. Sebab bila angin tu, suara tu jadi macam lain. Jadi mungkin kita tak pasti. Oleh kerana itu, berhentikan bacaan dulu. Apabila angin sudah berhenti, baru kita sambung bacaan. Tapi di sini kita, surau kita aircon belaka kan, masjid buat aircon, jadi insya-Allah kita baca dengan tenang ya, mudah-mudahan dah. Lagi satu, ini famous lah ni, ialah orang yang menguap. Kalau kita menguap, berhenti baca Quran, habiskan menguap dulu, jangan baca ketika menguap. Tak boleh. Dia menguap kalau tak boleh. Berhenti, baca dia, habiskan menguap, tutup mulut tu kita menguap ya, supaya setan tak masuk ya. Kalau kita menguap, kita buka mulut kita besar-besar, setan masuk. Hadisnya ada ya, dia kata idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famihi fa inna syaitana yadkhul. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, yang bermaksud apabila seorang dari kamu menguap, hendaklah ia menutup mulutnya dan tangannya, kerana setan akan masuk kalau kita tak tutup mulut kita. Ya. Mudah dah buka mulut, kuat pula tu. Jadi itu mengganggu orang lain ya. Begitu juga ya. Inilah benda-benda yang kita nak tahu lebih kurang-kurang dari keabidah ya. Kemudian kita akan membaca ayat-ayat Quran yang kita ni tak faham. Kadang-kadang termasuklah diri saya pun, ayat Quran ni bukan semua kita faham maknanya, tetapi ada ayat Quran yang
bertentangan. Itu sepertinya kata orang Yahudi ni mengatakan bahawa Uzair itu anak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat Quran itu, ya. Mana gitu orang Nasrani, orang Kristian kata Nabi Isa itu adalah anak Allah. Apabila sampai ke situ, maka yang menjadi imam ketika itu baca ayat ini, maka janganlah baca dengan kuat, pelankan, ya. Sampai gitu waqalatil yahudu Uzairun bin Allah wa qalatin nasara al-masih bin Allah, bacalah, rendahkan intonasinya. Gitu. Itu adab kita kepada ayat-ayat yang sedemikian, ya. Mudah-mudahan, okey. Kemudian ayat yang seterusnya pula dia kata waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dia kata dan kaum Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Gitu. Jadi ketika itu kita kena rendahkan kita punya volume atau pitch kita. Kemudian ada satu lagi Al-Quran surah Al-Maryam waqalu takhazar rahmanu walada. Dan mereka berkata Tuhan yang Maha Pengasih telah mengambil atau mempunyai anak. Jadi orang Islam dia tahu bahawa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kita pegang tu, bila sampai ayat sedemikian itu yang kata orang melemahkan atau dengan kemakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah baca dengan seperlahan, ya. Maka kita hendaklah memelankan suaranya ketika membacanya. Demikian yang dilakukan oleh Imam An-Nakhai, ya. Jadi tapi apabila jumpa ayat-ayat yang lain, kita ada semit lagi mudah-mudahan, kita kata baca ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maka kita gitu baca selawat Allahumma salli ala Muhammad, gitu, ya. Dan baca surah-surah yang lain begitu kita biasa dengar, kita baca kata surah At-Tini wad-Tini waz-Zaitun sampai habis, maka kita akan baca bala wa ana dzalika minasyahidin. Itulah antara yang kita ambil dari pengajian pada malam ini berkenaan dengan adab-adab baca Quran, bid'ah dan benda-benda yang kita perlu ambil. Mudah-mudahan kita akan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tadi siapa biru dakwah kita ni, Haji Haris kata, Ustaz sebelum tutup baca selawat. Jadi ini permintaan tu kita tunaikanlah menyambut sempena kelahiran Nabi SAW. Okey, kita selawat sama ramai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فارتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا من الركن الوتور. صلى الله على محمد, صلى الله عليه وسلم, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa wali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح على فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.